Kita dah banyak kehilangan. Satu benda yang kita hilang, yang orang tak nampak pada hari ni, ialah tulisan Jawi tu. Orang lain bahasa dia, tulisan dia, semua orang ada. Jawi ni besar bagi kita dalam konteks identiti kita. Kenapa? Kalau kita tak boleh pertahankan Jawi ni, nak pertahankan apa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi nak pelihara warisan budaya orang Melayu, iaitu tulisan Jawi? Jom kita latih anak-anak kita untuk tahu, kenal dan mahir tulisan Jawi. Combo Smart Jawi. Yang ini untuk belajar dan ini untuk latih dan tulis. Kalau kita tengok di sini, teknik yang diajarkan macam mana anak-anak kita nak belajar Jawi daripada mula, beginner, sampailah ke tahap yang expert lah, mahir. Jadi tak payah risau kalau anak-anak kita zero Jawi. Dalam ni dia akan ajak satu persatu daripada awal sampailah ke tahap terror lah, sampai tahap expert. Cara nak tulis pun ada, cara nak sebut huruf pun ada, cara nak sambung huruf pun ada. Kemudian bila anak-anak dah dapat panduan daripada sini, dia boleh teruskan ada latihan. Jadi taklah belajar saja tapi tak ada latihan. Di sini ada latih. Apa yang belajar dalam buku ni tadi, boleh buat latihan dekat sini. Dan ibu ayah tak perlu risau. Nanti bila dah anak-anak siap kerja, kita nak cek, nak semak, dekat belakang ni ada disediakan jawapan. Jadi tak susah. Saya rasa kan, kita pun boleh belajar sekali. Jangan malu-malu. Jawi, warisan bangsa Melayu.